Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fa khalafa khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Yang bermaksudnya orang-orang yang belakang-belakang ini ialah jauh daripada semaya yang molek, iaitu mereka itu mentadyi'kan akan semaya. Sebagai peringatan kepada adik-adik semua bahawa bila kita duduk dalam ruang tempat ilmu pengetahuan, kita berharap hak yang kita ingin nak tengok kepada adik-adik kita semua bahawa bila dia semaya tu nampak tenang dan nampak tetap anggota. Dan kita duk ulai acak-acak kali dalam hal-hal semaya kita supaya nak nampak kata semaya kita tu kena dan betul sungguh. Sebab kita telah terima pelajar dalam masa yang telah lepas kat dengan 200 orang mari buat semaya di hadapan kita sore-sore atau sekumpulan-sekumpulan dengan kelakuan rokoknya, sujudnya dan dengan baca Fatihahnya banyak tak kena akan kelakuan kalau mereka buat. Nah, ayat kata hak hidup buat hari-hari tak kena. Terutamanya hak kita tengok salah semua adik-adik kita atau orang tua kita ia lekat tabiat. Nah, apabila dia takbir tu pergi sini. Saat ni kita tengok masih ada lagi. Kita rasa tak boleh dah di lain kali. Nah, adik-adik semua bila kita naik qiyam, kita tak boleh dah pergi sini. Nah, iaitu kita wayak beberapa kali kepada adik kita semua bahawa semaya semacam itu tidak kena apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita bangun kepada iktidal, maka janganlah kita terhayung tangan. Nah, 2 3 4 kali tak ada, tetap lagi kita turun dah akan sujud kita. Dan boleh juga kita tengok bahawa anak-anak kita dalam semaya pun boleh benar tolak. Jadi semaya tidak ada tamaninnah. Kalau kita pergi tengok orang-orang yang syaucan mengenai hal-hal ibadat semaya, kalau kita buat semacam itu, maka sungguhnya buatlah banyak mana aku masuk orang yang tadhi'. Nah, iaitu mereka itu meringan akan sifat semaya yang diajar oleh Nabi SAW. Kita pernah dengar seorang kata tabi'in, kata Qatadah, dia kata sesungguhnya dia tengok seorang itu semaya. Nah, maka apabila tengok orang itu semaya dalam keadaan semaya dia tu cukup molek dari segi anggota zahir. Nah, tapi yang anggota zahir tak letak anggota. Nak kali dia buat tu berulang sepatula. Nah, maka dia tanya, kata kam sallaita misla hadza. Dia kata mung semaya pasal ni baik ni. Berapa tahun dah? Kam sallaita misla hadza. Mung semaya berapa tahun dah baik ni? Nah, dia kata sallaitu 40 sana. Aku semaya baik ni 40 tahun. Lepas tu ulama tu jawab kata kana, la sallaita misla hadza hatta mutta lama falahta. Kalau semaya baik ni amai daripada mukallaf kamu siapa 40 tahun dah pun kamu tak akan dapat syurga, maka kamu masuk neraka Allah Taala. Tu orang dulu-dulu dah tu. Pas orang baru-baru ni biasa ngaji mengenai hal semaya sikit benar. Dalam laksuk tu boleh ada 4 tahun sekali lalu. Lepas tu bermolek biasa duk ulai mari tak ada tengok contoh pada tuk guru yang duk buat ibadat lagu mana. Maka buat sekadar apa yang nak buat turut selera dia. Maka gitulah kita tengok kata banyak di kalangan kita tidak mengambil peroleh penting tentang hal semaya. Sebab tu berulailah kita kena nasihat mengenai semaya supaya tengok kata masya-Allah jadi contoh sungguh. Pemari di Mahawidyalaya ni ialah tengok klik rumah dia contoh sungguh. Dan gilah kamu di mana yang kedua, iaitu kamu pasti kena berhafal dengan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajilah sendiri sama mana. Kalau waktu kamu tu semaya akhir semua, kalau waktu kamu tidak masuk dalam semaya Jumaat semua, berarti kamu tak akan dapat kebahagiaan juga. Kita banyak juga adik-adik kita mengaji tapi berklik di rumah tu semaya dia akhir waktu, kadang-kadang tak semaya. Illa man rahimahullah. Orang tua ni dia suka kepada kita atau gembira pada kita bila kita tengok. Bila tengok pada kita sampai waktu, maka segeralah kita kepada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu seronok tak ada lah
ngajilah pasal Thai sedap, ngajilah Inggeris sedap, ngajilah matematik sedap, ngajilah berapa kalulah. Semaya tu tak ada peduli, maka tak ada sedap sekali. Tengok pasal pongat tak pakar. Nah, itu orang nazrah agama kata mengajilah sang bijak sang mana. Kalau kamu tak nampak sejik, maka kamu tak ada panggil bahagia dalam hidup kamu. Sebab tu kita percaya sekali lagi selain pada kita amal ibadat molek dah dengan turut cara-cara yang kita belajar dengan tetap molek dah, maka haraplah kita beristizah dengan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hak ni lah yang boleh kamu nak jadi bekal amal berkah bersama kamu. Ada hal lain tu panggil kalau tak ada hak yang ibadat ni seolah kata munak nama atau mengaji. Nah, munak syahadah, munak duit, munak pakat. Tu syaitan lah. Tu syaitan lah. Ingat, adik-adik semua lah, sungguh ngaji kamu ikhlas, maka kamu amal ibadat molek, lepas tu kamu istizam dengan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan yang selamat daripada muda kamu hingga kepada tua kamu, insya-Allah taala. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.